Menu tengah hari kita orang hari ni ialah shell out. Kita orang nak makan shell out homemade. Ni kita punya chef hari ni, adik bongsu tu. Dia ini semua homemade semua buat sendiri dekat rumah. Kita orang pergi beli tadi, seafood yang tadi. Sekarang ni kita orang nak makan shell out. Ada ikan. Yang ini ada satu lagi. Ini apa, Dek? Ni buttermilk. Yang ini tadi? Ni pedas. Pedas. Oh, ini yang tak pedas lah. Ini yang tak pedas. Ini kalau kat kedai tak dapat dia ni. Sebab tu kita orang buat sendiri nak dapat murah. Kuah dia. Kita orang makan dekat homestay. Yo, kuah dia. Lepas tu letak apa lagi? Shell out di kedai, tapi kita orang makan shell out dekat rumah. Dan ini ada satu lagi ikan. Ada ni sayur dia. Ni sotong goreng tepung. Ni apa ni? Ni lauk anak. Apa? Chicken. Ayam. Ayam. Okey, letak sotong sikit. Sotong goreng tepung. Ni dia punya sambal dia. Ni air asam untuk ikan. Oh, ini air asam untuk ikan. Tak jagung. Macam mana dekat kedai tu? Siap ada jagung lagi. Belanja korang. Shell out, ketam, udang, lala. Ada sotong, ada kerang. Ada brokoli. Oh, ni kita tak ada beli sayur lah. Rosak sikit. Kenapa pelik lah? Saya makan. Kita nak makan shell out. Oh, nak makan. Dah siap lagi kau? Oh, patutlah nak buat di sini. Lepas tu letak lemon. Abi. Ya. Nah, ada kerang. Kau nampak tu ketam dia. Ketam. Oh, tu lauk budak Bukan. Kita boleh. Perut sudah lapar. Ni lauk anak. Apa nama menu ni? Chicken buttermilk. Chicken buttermilk. Tapi versi tak pedas lah. Dia bersih tak pedas. Ya. Siap. Sekarang ni kita dah siap set up untuk shell out ni. Kita dah set up. Nanti baru buat. Nanti pergi sana dulu. Nanti dah. Adik nak, aku nak makan Kita dah set up semua. Dapur. Ni. Ya. Duduk ke Abi? Boleh. Kejap lah, sabar lah. Kakak nak makan apa? Makan shell out. Makan nasi. Nasi lemak. Kakak nak nasi lemak. Oh, dia lemak. Ikan ni kita makan dengan ni dia punya kuah asam. Kuah asam. Bila dah ramai-ramai ni biasa lah. Kita bagi budak-budak makan dulu. tahu juga. Kau tadi pedas tau. Dah cerita awak duduk sini. Bagi budak-budak makan dulu. Mak, Umi ambil lauk. Ashraf sendok nasi. Belum, Umi sendok nasi. Mak. Makan kalau apa? Sabar. Ya, mana ada kicap saya. Ya, tu budak tu tak pedas. Man, awak duduk.
Budak-budak duduk bawah sana. Yang besar-besar, orang tua duduk dekat meja. Abang. Surah lagi sekali. Allahumma Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Okey, boleh makan. Makan. Anak kuah. Makan dari ton. Saya nak panjang lah. Dia macam ni. Allahumma barik lana fima razaqtana. Budak-budak terpaksa duduk bawah sebab ramai sangat. Itu kalau ada 18 orang semua. Habis duduk. Habis duduk. Ya, sekejap Abi duduk. Kita buat konsep shell out tu, nasi letak dekat meja. Ya, saya. Habis duduk. Amin. Jom kita makan. Mana? Makan shell out. Cengkerang luar. Makan dulu. Makan. Bismillah. Abang kau makan tu. Ada. Boleh seorang yang buat je. Makan semua. Ikan. Bawal kan? Saya tak minat. Tapi dah ada air tu. Sebelum kakak piang belum ada Saya air. tak suka sangat bawal pun. Makan. Makan dah sekali. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak makan. Oh, sudu kakak dari mana? Ayat cinta. Makan. Ingus. Tisu. Kakak ni banyak betul lah ingus. Tak hilang kan? Sudah hilang. Masih ada dua tu. Bismillahirrahmanirrahim. Unang masukkan je weh. Tak bila. Tak apa udang tu udang. Nampak? Tak bila apa. Dah. Kasih Ashu. Tak dah. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Ayah ni jangan jatuh. Biar dia suruh ayah baik. Sedap weh adik pun. Sedap weh. Tunjuk saya. Tangan dia dah pegang. Sedap. Mana ada yang nak baju apa kan? Ya, pedangnya. Sedap. Kalau abang kedai ni, abang mandi tu. Abang tekan ke bawah. Tekan ke bawah. Nah, sebenarnya macam tu semua nak tahu kan? Abang buka atas. Ayah tak keluar. Sebabnya kita cenderung naik kan? Wah, pedas sikit. kenyang. Alhamdulillah. Sebagai ayah semdah. Wih, jago pun manis weh. Tak sesia lebih banyak. Okay, kita orang dah selesai makan shell out. Ni nak kemas-kemas lah ni. Nak buang. Alhamdulillah kenyang. Tengok perut aku, alhamdulillah. Memang puas hati makan shell out. Sedap. Kebaloi makan dekat rumah buat ramai-ramai. Jadi untuk yang dah tengok tadi, kita orang makan gerah je. Kita orang ni biasa ramai-ramai ni memang review. Yang dah tengok video tadi, terima kasih. Nak komen-komen lah. Boleh komen, like, share. Jangan lupa subscribe. Nak resepi pun boleh minta. Nanti aku share resepi. Okay, thank you semua. Jumpa untuk next video. Bye. Assalamualaikum.